Figueiredo rela korban percutian demi sarung jersey Harimau Malaya. Dion Coles ingatkan rakan sepasukan Harimau Malaya adalah mustahak menang ke atas Vietnam. Dolah yakin Harimau Malaya tamatkan kemarau 11 tahun atasi Vietnam. Penggempur baharu Malaysian Abro AD, Joao Figueiredo, mengakui berdepan misi wajib menang dengan kehadirannya ditagih untuk menyelesaikan masalah di jentera serangan pasukan menjelang pertemuan getih dengan Vietnam dalam kelayakan Piala Asia 2027 Selasa depan. Sedar akan kekuatan yang dimiliki naga emas, penyerang berusia 29 tahun itu percaya pengendali skuad kebangsaan, Peter Klamovski, sudah menyediakan perancangan rapi bagi mengekang asakan anak buah Kim Sang-sik yang pastinya hadir dengan misi untuk membawa pulang mata ke Hanoi. Figu itu mengakui dia tidak berdepan sebarang masalah untuk menyesuaikan diri dengan rakan sepasukan meskipun baru menyertai kem latihan minggu lalu. Ini perlawanan paling penting. Ini merupakan pertembungan utama di peringkat kumpulan memandangkan kedua-dua pasukan handalan yang dianggap pilihan untuk mara, katanya di Nadi Arena. Perpindahan Mega ke Cerezo Osaka menjadi motivasi tambahan buat tonggak pertahanan Harimau Malaya, Dion Coles. Coles muncul pemain terakhir negara yang melaporkan diri dalam kem latihan pusat skuad negara kemarin bagi persediaan menghadapi Vietnam dalam kelayakan Piala Asia, Selasa depan. Saya gembira untuk berada dalam kem kebangsaan dan bangga menyertai Cerezo Osaka. Saya tidak sabar lagi untuk pertemuan pada Selasa depan dan cabaran baru, kata pemain yang sudah membuat 31 kemunculan antarabangsa itu. Pemain kacukan Malaysia Belgium ini hadir dengan semangat berbeza selepas melengkapkan penghijrahannya daripada Buriram United ke Cerezo Osaka. Ia secara tidak langsung menjadikan pertahanan kebangsaan itu sebagai pemain pertama negara yang beraksi dalam Liga J1 di Jepun selepas kelibat Hadi Faayad dalam Liga J2, manakala Lukman Hakim Syamsuddin dalam Liga J3. Kali terakhir Harimau Malaya menewaskan Vietnam ialah pada 2014, iaitu dalam pertemuan separuh akhir kedua yang mendebarkan dalam Piala AFF di Hanoi. Malaysia menang 4-2 dan secara agregatnya mara ke final dengan keputusan 5-4. Individu yang paling diingati sudah semestinyalah ketua jurulatih ketika itu, siapa lagi kalau bukan Datuk Dollah Saleh. Wartawan Astro Arena, Fadirul Shuhaimi, sempat mendapatkan bekas pengendali kebangsaan itu untuk menceritakan semula pengalaman masa itu. Pilihan dilabel sebagai pilihan pada ketika itu. Saya memang risau sampaikan saya pesan kepada pemain Malaysia tiada apa, jangan fikir apa, banyak, cuma nikmati permainan sahaja. Pemain perlu agresif, kita main sebagai satu pasukan, pergi bersama dan balik pun bersama. Itu yang saya pesan kalau mereka hendak masuk final, katanya di Nadi Weekend.